Hai, hari ni saya nak buat English muffin untuk sarapan pagi. Versi saya ni dia besar sikit sebab saya nak makan dengan daging burger. Jom mula. Langkah pertama, kita sukat satu cawan susu segar, tuang ke dalam pot dan panaskan sedikit di atas dapur. Kemudian, kita tambahkan 1 sudu gula dan 1 sudu kecil yeast. Kacau sebati dan ketepikan. Dalam bekas yang lain dan bekas yang besar, kita masukkan 3 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil garam, kita gaul rata dan kita buat well di tengah. Sekarang kita masukkan 1 biji telur grade B, pukul sedikit, kemudian kita masukkan 2 sudu besar mentega. Bancuhan yeast yang kita buat awal tadi dia dah naik ya, tengok tu dia dah kembang berbuih. Ini pandangan dari sisi, nampak tu bawah susu, atas buih tu. So ini good sign lah. Sekarang kita tuangkan bancuhan yeast ke dalam mangkuk adunan yang besar, kemudian kita gaul hingga sebati. Sekarang kita sambung uli dengan tangan pula. Kita uli sehingga ia menjadi dough yang cantik, lincin, tidak melekat di tangan. Dan seterusnya kita akan perapkan ia selama 2 jam. Setelah 2 jam, dough kita telah pun mengembang ya, sekali ganda. So kita boleh tumbuk di bahagian tengah untuk keluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan kita uli sekali lagi. Kemudian kita bahagikan dough kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Saya potong 8. Sekarang bentukkan dough menjadi berbola bulat. Bila dah jadi smooth macam ni, kita kemetkan sikit dekat atas. Okey, kemudian kita letakkan ke dalam suji. Tekan sikit, kemudian kita pusingkan satu side lagi. Tekan lagi sekali, kemudian kita letakkan dalam loyang supaya ia boleh kembang satu kali lagi. Ulang proses yang sama sehingga ke semua dough habis. Perapkan dough yang telah siap dibentuk selama 1 jam sebelum kita mula memasak. Panaskan kuali, kemudian oliskan sedikit minyak dan kita masukkan dough tadi. Tutupkan dengan penutup dan kita masak 5 minit untuk satu side. Setelah 5 minit, kita buka penutup dan kita balikkan English muffin ini untuk masak lagi satu side. Tutup dengan penutup periuk dan kita tunggu lagi 5 minit hingga English muffin ini masak sepenuhnya. Sekarang bolehlah kita buka penutup periuk dan kita keluarkan English muffin yang telah siap ini. Ulang proses yang sama sehingga semua dough ini habis. Inilah rupa English muffin yang telah siap. Sekarang kita akan gunakan garpu untuk potong dia ke 2 bahagian. Kita tak guna pisau, kita guna garpu macam ni dengan cucuk di bahagian tengah di sekelilingnya. Kemudian kita koyakkan dia kepada 2 bahagian seperti ini. Sapukan mentega di permukaan dalam English muffin ini. Kemudian kita langkupkan dalam kuali dan kita masakkan sedikit sehingga garing. Bila dah garing macam ni, kita boleh keluarkan dan seterusnya kita boleh assemblekan. Saya letakkan 1 sudu cheese sauce. Kalau tak nak cheese sauce, boleh letak apa-apa sos pilihan. Kemudian saya letakkan daging burger di bahagian atas. Letakkan pula sekeping cheese dan seterusnya kita terlangkupkan English muffin yang satu side lagi tu. Nampaknya English muffin kita dah siap dan sedia dihidangkan. Saya potongkan untuk nak tunjukkan bahagian dalam. Saya harap